Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan seperjuangan yang ada serta anak murid yang saya kasih sekalian. Okey, untuk hari ini kita akan buat perkongsian tentang bahagian yang terakhirlah dalam PKSK. Dengar tak suara cikgu? Kalau dengar, komen sikit, cakap dengar. Okey, dengar, alhamdulillah. Line kat rumah cikgu dia kurang stabil, kadang-kadang dia akan lost, hilang sekejap, kadang-kadang okey, alhamdulillah. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, kita mulakan perkongsian pada hari ini. Kita ulang kaji, kita ingat balik. Mungkin ada di antara kita ni yang dah pernah dengar untuk PKSK, tapi kita ulang kaji balik semula. Dan mungkin yang baru saja join bengkel PKSK untuk bahagian A ini, pada malam ini kita akan sama-sama tengok apa yang ada dekat bahagian A. Okay? Cikgu share screen. Okey, awak semua nampak tak slide cikgu? Nampak tak slide cikgu? Okey, untuk bahagian A, nama dia bahagian A iaitu kecerdasan insania. Okey, bahagian PKSK bahagian A, kecerdasan insania. Okay, awak semua nanti esok hari Isnin mungkin ada yang dah pergi peperiksaan PKSK ni kan, ujian PKSK ini. Okay, jadi nanti bila awak sampai dekat pusat ujian PKSK nanti, pertama sekali awak semua akan pergi mana? Awak semua akan pergi ke ya. Saya tak nampak. Okay. Sekejap ya, sekejap. Cikgu share screen ni. Okey. Okey, untuk pertama cikgu sambung ya. Pertama sekali, bila awak sampai dekat pusat peperiksaan PKSK nanti, dekat sekolah yang telah ditetapkan lah. Okay, pertama sekali kena datang awal. Jangan lambat, okay. Kalau boleh lebih awal setengah jam daripada masa yang ditetapkan. Jangan lupa bawa my kit. Kalau tak ada my kit, bawa surat beranak. Dan juga bawa slip menduduki ujian tu lah. Kena print daripada laman web tu. Dah print belum semua? Kena print ya. Okay, sampai kat sana,
bila awak dah daftar semua, mungkin ada nombor giliran ke, awak ambil nombor giliran dan daftar. Awak akan pergi jawab soalan bahagian C dahulu. Okay, soalan bahagian C iaitu tentang karangan penulisan. Okay, artikulasi penulisan. Awak akan masuk dekat dewan ke, dekat kelas ke untuk jawab bahagian C iaitu karangan. Okay, sebelum ni mungkin awak dah dengar untuk bahagian C tersebut daripada cikgu yang lain. Okay, jadi jawab selama 45 minit. Okay, 45 minit untuk siapkan karangan 100 patah perkataan. Okay, lepas awak habis bahagian C tersebut, awak akan bergerak. Mungkin awak akan pergi ke bilik komputer, mungkin ada yang pergi ke perpustakaan, mungkin ada yang pergi ke bilik tayang. Okay, untuk jawab soalan bahagian A dan bahagian B secara atas talian. Okay, kena guna laptop ataupun kena guna komputer dekat sekolah tersebut lah. Okay, untuk bahagian A dan bahagian B ni, soalan-soalan dia ialah soalan ABCD ya, soalan ada jawapan ABCD. Jadi awak kena klik dekat komputer tu jawapan mana yang betul. Okay, jadi untuk bahagian yang jawab online ni, awak akan mula dengan bahagian A dulu. Bahagian A dahulu yang kita nak sama-sama bincang pada malam ini. Okay, untuk bahagian A ini adalah bahagian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ni bahagian A ada lebih kurang 30 soalan. Okay, ada 30 soalan yang awak kena jawab bahagian A. Okay, jadi apa yang ada kat bahagian A ini? Dekat bahagian A ini lebih kepada soalan-soalan yang menunjukkan sikap kita macam mana, perangai kita macam mana, akhlak kita macam mana. Okay, dia nak tengok adab kita, tingkah laku kita, nak tengok emosi kita, okay, nak tengok keprihatinan kita terhadap rakan, guru, ibu bapa, warga sekolah. Okay. Okey, contoh calon PKSK akan diberi soalan yang seperti ini. Okey, contohnya jika rakan anda gagal dalam peperiksaan dan berasa kecewa, apakah tindakan anda? Okey. Jadi ada pilihan jawapan lah, A, B, C dan D. Okey. Jadi awak kena pilih jawapan yang paling baik situasinya. Okey. Sebab pemilihan jawapan tersebut akan menggambarkan calon-calon PKSK yang nak ambil peperiksaan tersebut. Okey. Maka jawapan kita mestilah jawapan yang memotivasikan rakan, memberi sokongan kepada rakan. Okey. Okey, seterusnya dalam soalan PKSK juga bahagian A ada juga tentang kecerdasan rohani. Okey. Kecerdasan rohani ni lebih kepada hubungan kita dengan keluarga, ketuhanan, okay, pegangan kita terhadap pendirian agama kita, rasa bertanggungjawab kita kepada Tuhan, tanggungjawab kita kepada alam sekitar, okay, tanggungjawab kita kepada manusia, sifat-sifat dalaman kita. Itu juga antara aspek-aspek yang ditanya dekat dalam bahagian A, iaitu kecerdasan rohani. Okay, ada tak contoh soalan dia? Okay, ini contoh soalan dia. Okay. Anda terjumpa dompet di kantin sekolah. Apakah tindakan anda? Pilihan jawapannya mungkin ada A. Ambil sahaja sebab tiada siapa nampak. Mungkin ada murid yang macam tu. Mungkin ada kawan kita yang macam tu. B. Pulangkan kepada guru untuk mencari pemiliknya. C. Biarkan sahaja di situ. C ni pun mungkin juga. Kita malas nak ambil tahu, kita tak nak ambil tahu, kita takut nanti kita dituduh sebagai pencuri pula kalau ambil duit tu.
Jadi kita biarkan sahaja di situ. Okey, D ambil duitnya sahaja, dompet letak balik. Ni yang paling bahaya lah ni ya. Yang D ni paling tidak bermoral, paling tak ada sifat rohani. Okay, jadi jawapannya yang mana awak rasa? Manakah jawapan dia awak rasa? Ya, jawapan yang paling menunjukkan nilai moral dan etika ialah B. Okay? Pulangkan kepada guru untuk mencari pemiliknya. Okay? Jadi jawapan A, B, C, D ni sebenarnya dia tak ada betul, tak ada salah. Dia tengok diri awak tu macam mana. Awak nak jawab macam mana terhadap situasi tersebut. Okay? Diri awak sebenarnya macam mana. Tapi untuk melayakkan kita berjaya lulus PKSK ni, nak menunjukkan yang kita ni boleh menjadi murid yang baik, yang cemerlang akhlaknya, maka kita pilihlah jawapan yang paling menunjukkan moral yang paling bagus. Okay? Moral yang elok, perangai yang elok. Okay? Iaitu jawapan dia B lah. Okay, seterusnya. Dalam PKSK bahagian A juga, dia akan tanya tentang kecerdasan sosial. Okay? Kecerdasan sosial ni apa? Iaitu kemahiran kita bercakap dengan kawan kita macam mana. Kemahiran kita berkomunikasi dengan cikgu macam mana. Dia nak tengok perkara-perkara tu semua dalam soalan bahagian A. Okay? Kalau kita duduk dalam kumpulan, bekerjasama dalam kumpulan, kita buat soalan. Kan, cikgu bagi tugasan soalan kat kita. Macam mana kita nak melaksanakan tugasan tersebut dalam kumpulan? Okay, sosial ni lebih kepada hubungan kita dengan keadaan sekeliling kita. Okay, kemahiran menyelesaikan konflik. Okay, mencari jalan damai bila berlaku salah faham. Okay, kawan kita dua orang bergaduh. Kita sebagai pengawas sekolah, apakah tindakan kita? Dua orang kawan bergaduh. Kita sebagai pengawas sekolah, apakah tindakan kita? Join sama-sama bergaduh. Sama-sama turut bertumbuk. Betul ke, elok ke jawapan macam tu? Tak kan? Ada banyak cara cuba meleraikan keadaan tersebut. Itu antara yang positif juga. Okay? Terus panggil guru pun sama. Perkara yang positif juga. Okay? Melaporkan kejadian kepada guru kelas. Cuba meleraikan pergaduhan tersebut. Okay? Jadi jawapan awak itu akan menunjukkan bagaimana kecerdasan sosial kita untuk menyelesaikan masalah pada keadaan di sekeliling. Okay? Contoh, tengok soalan dia. Dalam kumpulan belajar, anda mendapati seorang rakan tidak mahu bekerja sama. Apakah tindakan anda? Apa jawapan dia? A. Membiarkannya sahaja asalkan tugasan siap. B. Memarahinya supaya sedar tanggungjawab. C. Berbincang secara baik dan cuba memotivasikannya. D. Mengadu terus kepada guru tanpa berbincang. Okay? A pun boleh betul jawab. D pun boleh betul jawab. Okay? Tapi kita tengok manakah jawapan yang paling beretika, manakah jawapan yang paling menunjukkan moral yang baik. Iaitu C. Okay, betul. Bagus. Pandai. Okay. Paling elok jawapan dia ialah C. Okay. Pengetahuan am ni kita tengok kejap lagi. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok beberapa soalan-soalan lagi, soalan yang lain tentang PKSK bahagian A. Cikgu stop sharing kejap.
Okey, ada yang nak tanya soalan ke? Ada yang nak soalan? Okey, cikgu nak tunjukkan beberapa contoh soalan ya. Okey, cikgu nak share. Dengar ke cikgu punya ni? Okey. Kak. Okey, jom kita tengok beberapa soalan untuk bahagian A. Okey, soalan pertama. Jika anda nampak rakan sekelas tertinggal pensel, apa yang akan anda lakukan? Apa jawapan dia? Pulangkan kepada rakan itu. Okey. Nombor 2, apabila guru sedang mengajar, anda akan memberi perhatian. B, betul. 3, jika anda berjaya dalam peperiksaan, tindakan terbaik ialah. Jika anda berjaya dalam peperiksaan, tindakan terbaik ialah C, B. Okey. Ada yang jawab A, mengejek rakan yang gagal. Jangan jawab macam tu ya. Jawab yang positif. Nombor 4, anda terlihat seorang rakan dibuli. Apa tindakan anda? Melaporkan kepada guru. Okey. Nombor 5, jika guru meminta anda mengetuai kumpulan, apa yang anda lakukan? Memimpin dengan adil. Okey. Okey, bahagian 2 pula untuk aspek bekerjasama dengan kepimpinan. Dalam satu projek kumpulan, anda akan apa? A, buat semua kerja seorang diri. Bekerjasama dan berkongsi tugas. Bekerjasama dan berkongsi tugas. Okey, betul. Okey. Tapi ada orang yang suka buat kerja sendiri. Ada kan? Dia tak nak berkongsi kerja dengan kawan, dia nak buat sendiri. Okey. Sama ada dia nak buat seorang-seorang semua kerja ataupun dia nak buat bahagian dia sahaja seorang-seorang tanpa berbincang. Okey, jadi untuk jawab soalan ini kita kena bekerjasama dan kongsi tugasan. Okey, soalan nombor 8. Apabila anda menjadi ketua, sikap yang paling baik ialah mendengar pandangan ahli kumpulan. 9. Jika kumpulan anda kalah dalam pertandingan, anda akan terima dengan hati terbuka. Ya ke? Tapi kalau dalam pertandingan cikgu tengok kalah main bola, dia salahkan kawan lain. Kau lah ni tendang tak betul. Kau lah tak jaga gol baik-baik. Dia menyalahkan kawan yang lain. Okey, jadi walaupun hakikat sebenarnya memang berlaku begitu, hakikat sebenarnya berlaku macam tu. Kadang-kadang kita salahkan kawan kita. Kan kita dah buat betul-betul, tapi kawan kita tu dia tak buat dengan sebaiknya dalam satu pertandingan. Memang berlaku kan. Tapi bagaimanapun untuk PKSK ni cuba
untuk cari jawapan yang positif. Okey. Soalan seterusnya. Yang angkat tangan tu nak tanya apa? Yang ada angkat tangan tu nak tanya ke? Dalam mesyuarat kelas, anda diminta beri pendapat. Apa tindakan terbaik? Memberi idea dengan sopan. Ya, okey. Okey, seterusnya bahagian 3 dalam bahagian A untuk PKSK. Anda bangun lewat untuk ke sekolah, apa yang patut anda buat? Ni pandai. Ini selalu ni kena dekat semua orang ni. Buka-buka mata, bangun mata dah pukul 7.30, dah pukul 8. Terus tak nak pergi sekolah. Mengadu dengan mak sakit perut kan? Okey, jadi jawapan dia ialah tetap ke sekolah. Tetap ke sekolah walaupun lambat. Okey, soalan seterusnya, jika anda diberi tugasan mengutip yuran, anda perlu Okey, sorry kalau suara cikgu hilang-hilang ke. Okey, soalan seterusnya. Jika anda ternampak sampah di lantai kelas, anda akan kutip dan buang ke dalam tong sampah. 15. Guru meminta anda menjaga kelas semasa beliau keluar sebentar. Tindakan yang baik ialah menjadi ketua yang bertanggungjawab. Okey, next, terusnya. Soalan 16. Rakan anda terlupa berkongsi makanan. Okey, 17. Seorang murid baru tidak mempunyai kawan, anda akan mengajaknya berkawan. Okey, ini semua bahagian kemahiran sosial Ini semua bahagian kemahiran sosial. Okey. Soalan 19. Seorang rakan jatuh dan tercedera ketika bermain. Anda akan menolong dan memanggil guru. Okay. Soalan seterusnya, ada lagi tak? Okay, soalan 21. Mengibarkan jalur gemilang di sekolah menandakan. Apa jawapan dia? Semangat cintakan negara. Jika ternampak bendera negara jatuh ke tanah, tindakan terbaik ialah kutip dan hormat. Okey. Awak, walaupun awak nampak soalan-soalan ni senang, tapi jangan cuai. Jangan cuai ya. Sebab nanti bila awak dah klik, masa dekat komputer tu nanti bila awak dah klik, awak dah hantar, dah submit, awak tersalah klik, itulah jawapan awak. Jadi jangan cuai. Walaupun soalan-soalan bahagian A ni agak senang, tapi fokus dan pilih jawapan yang terbaik. Okey. Nombor 25. Menghargai kepelbagaian kaum di Malaysia boleh ditunjukkan dengan cara apa? B, betul. Menghormati adat dan budaya kaum lain. Okey.
Seterusnya, menyelesaikan masalah. Jika anda terlupa bawa buku kerja, apa tindakan terbaik? Terlupa ni bawa buku ni. Dia panggil apa? Pulang ke rumah segera. Ni susah sikit Nak pilih A ke, nak pilih B ke? A ke B? A pun betul, B pun betul. Okay, siapa pilih A? Jika anda terlupa bawa buku kerja, apa tindakan terbaik? Siapa pilih B? Ada yang jawab B tak? Okay, ada yang A, ada yang B. Okay. So, dekat sini ialah penyelesaian masalah dan kreativiti. Untuk bahagian ini, menunjukkan jawapan dia ialah A. Okay. Kita pinjam buku rakan. Okay. Buat bersama-samalah dengan rakan tersebut. Okay, soalan 28. Guru memberi tugasan membuat projek kumpulan dalam masa singkat. Apa yang perlu dilakukan? Ialah, okay, membahagikan tugas dengan adil. Okay. Apabila sekolah anda menganjurkan gotong royong, anda akan turut serta membersihkan kawasan. Okay. Habis 30 soalan untuk bahagian A. Senang ke susah? Cuba komen. Senang ke susah bahagian A? Senang, senang. Oi, ramai cakap senang. Oi, senang sangat. Senang sangat Okay. Betul. Bahagian A ini agak senang. So, tips dia anda perlu menjawab perkara-perkara yang positif. Okay? Walaupun hakikatnya kadang-kadang awak tak buat benda tu. Tapi pilihlah yang paling positif. Okay? Dan jangan cuai. Walaupun senang sangat, jangan cuai. Okay? Kadang-kadang soalan yang susah, dia akan bagi situasi yang lebih sukar. Dan pilihan jawapan dia ada yang hampir-hampir sama. Contoh macam tadi lah kan. Ada jawapan yang hampir-hampir sama. Dua-dua jawapan positif. Jadi pilih yang manakah yang paling menunjukkan sikap kita yang paling empati. Okay. Yang paling positif, yang paling elok, yang paling baik. Okay. Okay, sekejap. Kita nak pergi bahagian kepada pengetahuan am. Ada tersekat-sekat tu, cikgu minta maaf ya sebab internet kadang-kadang okey, kadang tak okey. Okey, habis dah bahagian A. Okey, bahagian yang menunjukkan kita punya perangai, kita punya akhlak, kita punya emosi, kita punya sosial, kita punya perangai macam mana dalam keadaan sekeliling. Okey, selesai bahagian A, 30 soalan. Okey. Lepas bahagian A, awak akan terus jawab bahagian B. Okey. Bahagian B ni mengandungi apa? Cuba type sikit. Bahagian B ni tentang apa bahagian B? Type sikit kat situ.
Semua seronok ni menaik ni ya. Betul. Sains B, bahagian B. Tentang intelek, betul, tentang intelek. Tapi dalam tentang intelek tu tentang apa? Sejarah, sains, math, teknologi, English. Okey. Memang cikgu tak tunjuk slide lagi. Cikgu tunjuk slide. Kejap lagi cikgu tunjuk. Okey. Okey, betul. Okey, awak cakap semua tu betul. Kita akan masuk ke bahagian B, iaitu bahagian tentang intelek, pengetahuan am, penyelesaian masalah. Bahasa Arab tak ada. Mana ada bahasa Arab? Sedih pun tak ada. Okey. Okey, jadi untuk bahagian B pada malam ini, kita sambung daripada aspek pengetahuan am. Okey. Tadi bahagian A kan? Tadi bahagian A. Cukup 30 soalan. Terus awak beralih kepada bahagian B, iaitu bahagian pengetahuan am. Okey. Selain daripada bahagian pengetahuan am, ada sains, matematik, betul tu RBT ada, sejarah ada, bahasa Inggeris ada, apa lagi? Tentang pemikiran logik ada. Untuk bahagian B ni, dia lebih banyak guna otak kita untuk berfikir. Okey. Jadi sebab itulah awak semua esok yang pergi peperiksaan PKSK ni, dekat bahagian A yang tadi, bahagian yang kecerdasan insaniah tadi tu bahagian A, jangan ambil masa yang terlalu lama kat situ. Sebab apa? Sebab awak nak guna masa yang banyak dekat bahagian B. Bahagian B tu awak kena mengira, awak kena jawab soalan sains, matematik. Dia banyak guna otak. Memerlukan kita berfikir yang agak lama. Jadi pesanan cikgu, untuk bahagian A, jangan ambil masa yang terlalu lama. Okay, bahagian A dengan bahagian B ni, kalau kita campur, berapa masa yang diberi? Siapa ingat? Nak jawab dekat komputer ni, bahagian A dengan bahagian B, dia bagi masa berapa lama? Apa jawapan dia? Okey, 90 minit. Betul, 90 minit. Okey, bahagian A dengan bahagian B pada komputer yang sama. Pada web yang sama. 90 minit. Cuma dia pecahkan kepada dua, bahagian A dengan bahagian B. 90 minit. Jadi, awak janganlah guna banyak sangat masa ke bahagian A. Nanti awak tak cukup masa untuk bahagian B. Okey. 45 minit. 45 minit tu untuk penulisan. Yang karangan tu 45 minit. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada aspek yang seterusnya, iaitu pengetahuan am. Sains ke, BI ke, matematik ke, bahasa Melayu cikgu tak nak sentuh dah. Sebab awak dah ikut sertai dengan bengkel cikgu-cikgu lain, betul? Okey. Boleh. Dekat situ ada kawan kita cadangkan bahagian A 30 minit, bahagian B 60 minit. Boleh juga. Okey. Bahagian A tu kalau boleh cepat lagi pun tak apa. Sebab soalan dia hampir senang kan. Okey, cikgu nak share screen untuk bahagian pengetahuan am. Sekejap ya.
Okey. Okey, bahagian pengetahuan am. Sorry ni cikgu salah type. Sebenarnya bahagian B Nampak tak cikgu share tu? Nampak tak cikgu share? Tak ada skrin? Ada. Okey. Sorry, ni bukan bahagian A ni bahagian B. Bahagian A tadi yang tentang kecerdasan emosi kita, jadi bahagian A tadi. Ni sepatutnya bahagian B, cikgu salah type. Okey, untuk bahagian B ada soalan dia tentang pengetahuan am. Okey, cikgu ada dapat baik. Daripada beberapa anak murid cikgu yang pernah duduk PKSK ni lah. Okay, ada anak murid cikgu kata tahun tersebut tak masuk pun tentang pengetahuan am ni. Jadi ada tahun yang ada soalan pengetahuan am dengan logik ni, ada tahun yang mungkin tak ada tentang pengetahuan am dengan logik ni. Jadi kita tak tahu tahun ni macam mana, 2025 masuk ke tak masuk soalan pengetahuan am ni. Jadi kita untuk buat persediaan mungkin tahun ni ada. Jadi kita buatlah persediaan untuk pengetahuan am dengan logik ini. Okay, jom kita tengok beberapa soalannya. Okay, untuk pengetahuan am ni, awak memang tak ada cara lain, iaitu kena membaca. Pengetahuan am ni memang kena membaca, kena banyak baca kat internet, isu-isu semasa, fakta-fakta tentang Malaysia, tentang luar negara, okay? Fakta-fakta tentang alam sekitar. Kita punya Perdana Menteri siapa, daripada Perdana Menteri yang pertama sampailah Perdana Menteri kita yang sekarang. Okay, kena baca, kena banyak membaca. Okay, kita pergi masuk bahagian B. Soalan pertama. Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2025 ialah siapa? Apa jawapan dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pandai. Soalan 2. Ibu negeri Sabah ialah? Soalan 2. Ibu negeri Sabah ialah Kota Kinabalu. Nombor 3. Mengapakah penanaman semula hutan penting kepada Malaysia? Penanaman semula hutan ni apa dia? Okay, kita katakanlah kita pokok balak pokok balak ataupun pokok bakau kita dah potong semua pokok tu untuk kita jual ke luar negara ataupun digunakan untuk kita punya dalam negara buat perabot, buat rumah. Jadi kita kena buat penanaman semula. Kalau tak tanam semula, habislah pokok-pokok tersebut akan pupus.
Jadi mengapa penanaman semula ini penting kepada Malaysia? Jawapannya apa? Lokman Nazmi, Muhammad Khairmi, Muhammad Amin, Muhammad Ilman Nashail. Betul, jawapannya ialah D. Semua di atas. Okey, soalan 4. Sungai terpanjang di Malaysia ialah? Sungai terpanjang di Malaysia ialah? Sungai apa? Aidan jawab A. Nurin jawab A. Amal Syafiqah jawab C. Sungai Kinabatangan. Sungai Pahang. Ada jawab Sungai Pahang. Sungai terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rajang. A jawapan dia. Tahniah kepada dia betul. Soalan 5. Tahun 2020, dunia dilanda dengan pandemik COVID-19. Apakah organisasi antarabangsa yang memantau isu kesihatan global? WHO, UNICEF, FAO, UNHSR. Apa dia? Diane jawab C. Jawapan dia ialah A, WHO. Okey. Badan dunia yang bertanggungjawab menjaga keamanan antarabangsa ialah nombor 6. Nombor 6. Jawapan dia apa nombor 6? Ya, jawapan dia ialah PBB. Betul, jawapan dia B. Nombor 7. Ni soalan sains pun masuknya. Apakah sumber tenaga boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan di Malaysia? Apa dia? Apakah sumber tenaga boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan di Malaysia? Malaysia guna solar tak? Guna. Malaysia guna hidroelektrik tak? Guna. Malaysia guna biogeosim tak? Guna. Angin guna tak? Guna. Semua guna kat Malaysia. Kan? Tapi awak kena tahu soalan tu tanya yang paling banyak. Apakah sumber tenaga boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan di Malaysia? Jawapannya ialah ada jawab C. A. Jawapannya ialah B, hidroelektrik. Sorry, cikgu sekat-sekat. Jawapannya ialah B, hidroelektrik. Okay, awak hidroelektrik ni, negara kita Malaysia telah guna paling awal berbanding dengan solar, negara kita paling awal menggunakan hidroelektrik. Okay, hidroelektrik ni paling banyak guna kat mana? Dekat mana? Kat manakah digunakan hidroelektrik? Soalan cikgu tambah. Dia yang bertanya ya. Okay, hidroelektrik ni kita guna dekat Empangan. Betul Firman. Firman jawab tu .
kita guna hidroelektrik dekat empangan. Okay, dekat empangan tu, dekat empangan-empangan yang ada kat Malaysia ni, dia akan letak turbin. Turbin tu ada dekat tempat air nak jatuh tu. Air nak keluar, air nak mengalir pada empangan tu, dia letak turbin. Jadi turbin ni dia akan berpusing. Turbin ni dia ada kipas. Bila kipas turbin tu kena angin, maka turbin tu akan berpusing laju. Dalam turbin tu pula, ada banyak magnet dengan wayar. Jadi bila magnet dengan wayar ni, dia bersentuhan, dia pusing dengan laju, maka terhasillah elektrik. Tu ceritanya apa yang berlaku dekat empangan. Dan empangan ni antara tempat yang paling terawal dekat Malaysia ini yang menggunakan hidroelektrik. Okay. Cikgu nak tanya, kalau bahagian A atau bahagian B boleh ke guna Google Translate? Guna Google Translate, awak nak translate apa? Soalan ni memang ada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Awak nak translate apa? Tukar kepada bahasa Arab soalan dia. Nak translate apa, tak payah translate. Jawab je apa yang ada dekat dalam komputer sekolah tu nanti. Klik je. Okay. Okay, soalan seterusnya. Soalan nombor 8 lah. Tengok tu yang cikgu share tu, tengok. Sukan Olimpik 2024 diadakan di mana? Baru ni tahun lepas. Betul, daripada C, Paris. Ada yang jawab Melaka. Bila masa pula Olimpik buat kat Melaka? Soalan ke-9. Hari Malaysia disambut pada tarikh Hari Malaysia 16 September. B, betul. Nombor 10. Apa maksud rukun negara yang pertama? Kepercayaan kepada Tuhan. Ini senanglah. Nombor 11. Siapa tahu? Pulau terbesar di Malaysia ialah pulau yang terbesar di Malaysia ialah pulau apa? Jawapan dia ialah Pulau Bagi. Pulau Bagi ni kat mana? Siapa tahu? Pulau Bagi dekat Sabah. Okay, letak kat Sabah. Okay, nombor 12. Siapakah tokoh yang digelar bapa kemerdekaan Malaysia? Tunku Abdul Rahman. Soalan 13. Malaysia digelar sebagai negara mega biodiversity kerana apa? Nombor 13. 13A, betul. Okay. Awak mega biodiversity tu apa? Flora dan fauna lah. Mega tu maksudnya besar. Mega tu maksudnya sesuatu yang besar. Biodiversity tu ialah hidupan-hidupan yang ada di atas muka bumi ini. Sama ada flora, fauna, ataupun hidupan marine. Hidupan akuatik. Ikan-ikan, itu semua kita panggil biodiversity. Okay, nombor 14. Negara manakah yang mempunyai populasi paling ramai di dunia? Negara mana yang paling ramai di dunia? Jawapan dia ialah India. Okay, India. Okay. Negara India ni kan, dia punya ramai tu awak, sampai tahap kemiskinan dia sangat tinggi. Okay, negara India ni. Maka kita duduk kat Malaysia ni sangat bersyukur. Kena bersyukur. Sebab negara kita, alhamdulillah, kadar kemiskinan kita, rakyat miskin tu ada.
Cuma rakyat miskin di negara kita ni tak seramai seperti mana di negara India. Okey. Jadi kita kena bersyukur. Okey, soalan seterusnya. 15. Apakah nama laut yang memisahkan Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak? Laut Cina Selatan. Okey, soalan seterusnya. Ini antara soalan pemikiran logik. Tadi tu adalah soalan-soalan pengetahuan am. Soalan-soalan tentang yang awak perlu membaca, yang awak kena cari maklumat kat internet. Sekarang ni soalan-soalan bahagian pemikiran logik. Nombor 16, apa jawapan dia? Susun nombor. Betul, jawapan dia D, 322, pandai. Okey, soalan seterusnya. Nombor 17. 17. Jika Ali lebih tinggi daripada Abu dan Abu lebih tinggi daripada Amin, siapa yang paling rendah? Soalan-soalan yang macam ni kan, soalan yang mengkehendakkan awak untuk mengimajinasi dan berfikir logik. Soalan-soalan yang macam ni. Ada juga, tak mustahil akan ditanya kat bahagian B, okey? Okey, soalan-soalan yang macam ni awak kena berfikir, atau kalau awak perlukan melukis dekat atas kertas, lukislah. So jawapan dia ialah C. Amin. Okey. Nombor 18. Susah 18 ni. Dalam satu bilik ada 5 orang. Setiap orang berjabat tangan sekali dengan semua yang lain. Berapa jumlah jabat tangan berlaku? Ni salam. Jabat tangan tu salam ya. Siapa yang tak tahu, berjabat tangan tu maksudnya salam. Ya, jawapan dia ialah C. 10 kali. Jika satu ekor ayam boleh bertelur 1 biji sehari, berapa biji telur yang dihasilkan oleh 6 ekor ayam dalam masa 10 hari? Ni kena kira sikit matematik ni. Dan bawah tajuk pemikiran logik. Nombor 19. So, jawapan dia A. Betul, okey. Soalan nombor 20. Jam menunjukkan pukul 3. Jika jarum minit bergerak 90 minit lagi, jam akan menunjukkan pukul berapa? Ini antara soalan-soalan yang kena fikir ya. Berapa? Betul, B, 4.30. Okey, susun huruf ini. Ni soalan nombor 21 ni, siapa yang salah boleh balik prasekolah ya. Balik semula ke prasekolah tu. Soalan nombor 21 tu. Susunan huruf A, B, C, F, J, O. Apakah huruf seterusnya? Kena fikir logik, dia selang berapa tu? Kalau A ke C, dia selang 1, betul? Kalau C ke F, dia selang berapa? Selang 2. F ke J, selang 3. So dia ada pola kat situ. Pola dia pola meningkat. So jawapan dia apa? Betul, jawapan dia ialah C. Soalan 22. 3 adik-beradik. Amin lebih tua daripada Ali. Ali lebih tua daripada Amir. Siapakah yang paling muda? Fikir. Soalan ni logik. Siapa yang paling muda? C, jawapan dia Amir. Betul, pandai. Pandai-pandai lah budak-budak dalam ni semua. Awak ni semua pandai-pandai lah. Nampaknya semua cemerlang PKSK. Tahniah. Semua pandai-pandai. Kita tengok soalan lain
Sombong nombor 6. 26. Jika jumlah umur Ali dan Abu ialah 20 tahun. Ali berumur 12 tahun. Berapa umur Abu? Ini matematik matematik mudah. Okey, soalan dia C betul jawapan dia. Ah, 29 ni. Jika semua A adalah B dan semua B adalah C, maka jika semua A adalah B dan semua B adalah C, maka maka apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah A. Semua A adalah C. Semua A adalah C jawapan dia. Okey, bagus, pandai. Okey. Soalan seterusnya. Oh, dah habis dah soalan dia. Okey. Okey, jadi awak semua itu adalah bahagian B tapi tentang pengetahuan am dengan pemikiran logik. Okey. Bahagian B yang ada tajuk pengetahuan am dengan pemikiran logik. Okey, bahagian B ni juga macam biasalah ada matematik, bahasa Melayu, sains, RBT, bahasa Inggeris. Okey, itu semua duduk dalam bahagian B. Dan masanya adalah 90 minit campur dengan bahagian A. Okey, jadi awak semua untuk bahagian B, pengetahuan logik dengan bahagian A yang cikgu kongsikan pada malam ini, iaitu kecerdasan insaniah. Cikgu harap awak semua jangan terlalu cepat nak jawab soalan. Tak semestinya siapa yang siap dulu tu, dialah yang paling betul jawapannya. Tak. Okay, kalau boleh awak gunakan masa yang diberi 90 minit tu, guna dengan sebaiknya. Sampailah pemeriksa tu kata, okey, semua calon, anda ada masa 5 minit sahaja lagi untuk menjawab soalan. Sila selesaikan jawapan anda. Sampai saat macam tu pun, awak masih lagi nak semak jawapan awak, itu bagus. Okay, janganlah kita terlalu cepat nak habis, sehingga kita leka dan cuai. Okay, macam lain yang telah pesan. Okey. Ada yang tanya ni, cikgu bahagian pengetahuan am bulatkan ke atau tuliskan? Awak bahagian pengetahuan am ni masuk dalam bahagian B. Bahagian B ni dengan bahagian A, jawab di komputer. Jawab di komputer ataupun jawab di laptop. Jadi tekan je lah, klik, jawapannya betul. Pandai tak guna mouse? Pandai kan? Jadi klik jawapan yang betul. Klik pilihan dia A, B, C, D. Tak perlu nak tulis tak payah. Tapi perlu juga tulis. Awak kena ada kertas kosong kat tepi. Ada kena kertas conteng kat tepi. Contoh macam soalan pengetahuan logik tadi. Yang tentang umur Ali, umur Abu kan. Benda-benda macam tu awak kena kira. Kena kira. Jadi kena bawa juga buku kosong untuk awak menulis dan mengira. Okey. Cikgu kat sana guna digital ke? Bahagian C ya, bahagian C je yang kena tulis. Kan cikgu cakap tadi, awak sampai dekat pusat PKSK, pertama daftar. Semak nama awak ada ke tak? Ambil nombor giliran. Okey. Lepas tu, pergi masuk dekat
bilik peperiksaan. Pergi masuk kat kelas ke, kat dewan ke. Okay, nanti akan ada pengawas yang jaga. Awak kena jawab bahagian C dahulu. Kena jawab karangan dulu. Yang 100 patah perkataan tu kan. Kena buat yang itu dulu. Jawab yang itu dulu dekat dewan, dekat kelas. Selama berapa minit? 45 minit. Pandai. Okay. Habis 45 minit tu, awak pergi masuk bilik komputer pula untuk jawab bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A dengan bahagian B ni awak kena jawab dekat komputer, dekat laptop. Okay. Sains, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, RBT, pengetahuan am, pemikiran logik, kecerdasan insaniah. Semua tu jawab dalam komputer. Jawab dalam laptop. Okay, selama 90 minit. Okay, bawalah air. Takut 90 minit tu haus kan. Bawa air. Bawa bekal air. Bawa juga alat tulis. Bawa juga pensel. Pemadam jangan lupa. Okay. Okay, jadi cikgu pun dah pukul 9. Okay, awak pun kena tidur awal sebab esok ada yang nak pergi PKSK. Siapa yang esok sesi pagi? Siapa esok sesi pagi? Siapa? Aidan sesi pagi. Lagi siapa? Dayan. Durani sesi pagi. Aufa Sufi. Okay. Sumaya sesi pagi esok. Okay. Zahra Safia sesi pagi. Okay, ramailah sesi pagi. Okay. So insyaAllah malam ni buat solat hajat. Pagi esok bangun awal. Boleh solat tahajud. Boleh doa banyak-banyak. Dan sempat lagi awak nak membaca. Malam ni ada masa lagi nak membaca. Sebelum awak nak tidur tu, baca. Baca pengetahuan am. Type je apa-apa. Okay, type je apa-apa dekat Google tu. Maklumat tentang Malaysia. Bilakah tahun melawat Malaysia? Type kat internet. Berapa jumlah populasi Melayu, Cina dan India di Malaysia? Type kat internet. Okay. Buku teks sains tu pegang. Boleh baca. Okay. Selagi tak sampai waktu peperiksaan, selagi tu awak ada peluang membaca. Okay, kadang-kadang waktu akhir, benda yang last kita baca, benda itulah yang boleh masuk dalam soalan PKSK esok. Okay. Cikgu doakan saya walaupun saya hari Khamis, please. Siapa tu? Cikgu doakan semua. Aidin, semua cikgu doakan. Semoga semua berjaya. Semua dapat sekolah jadi idamkan. Ini adalah salah satu usaha kita ya. Bukannya masuk bengkel ni, confirm 100% lulus, 100% cemerlang, semua berjaya pergi ke SBP. Okay. Ini salah satu usaha kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan usaha ni Allah pandang usaha awak, doa mak ayah awak, doa awak sendiri, jaga akhlak, jaga solat, jaga perlakuan, jaga percakapan. InsyaAllah ada rezeki awak pergi ke sekolah yang awak inginkan. Okay. Pergi sekolah yang awak inginkan, MRSM, SBP ni sekolah yang bagus. Bukan bermaksud sekolah SMK biasa tu tak bagus. Bukan ya. Cuma situasi sekeliling tu, keadaan sekeliling tu yang akan mempengaruhi kita. Keadaan sekeliling tu yang boleh mempengaruhi kita. Kalau awak masuk sekolah-sekolah yang SBP, MRSM ni, kebanyakannya murid-murid dia, pelajar-pelajar dia, semua ada murid yang bersemangat nak belajar. Semua jenis yang insya-Allah semua rajin belajar. Semua yang rajin buat kerja. Semua yang jaga solat, semua yang jaga akhlaknya. Jadi, situasi sekeliling tu akan mempengaruhi kita. Itu kelebihan kalau masuk sekolah SBP, MRSM, SMKA ni. Berbeza sikit dengan SMK biasa. Bukan cikgu cakap SMK biasa tak bagus, bagus. Cuma keadaan sekeliling dia tu berbeza. Jadi,
pilihlah rakan-rakan yang baik. Okey? Okey, itu sahaja untuk cikgu pada malam ini, bahagian kecerdasan insania dan juga bahagian pengetahuan am. Okey. Itu sahajalah daripada cikgu. Cikgu doakan awak semua berjaya dan terus membaca. Okey, sekian saja. Okey, sama-sama. Cikgu, karangan lain-lain ke? Karangan apa maksudnya? Okay, dah pukul 9 suku. Memang hari ni kita habiskan awal sikit. Tidur awal. Okay. Tidur awal. Lepas tu boleh buat persediaan. Masih lagi membaca. Boleh lagi membaca. Okay. Mungkin ada yang tidur pukul 10, 10.30 kan. Okay. Sementara tu boleh membaca kat rumah. Jangan tidur sampai pukul 12, 12.30 hari, 12.30 hari pula, 12.30 malam, jangan berjaga ya. Nah, main handphone boleh, tapi gunakan handphone tu untuk mencari benda-benda yang bermanfaat. Pengetahuan am tu. Okey.